Okey, bila kita dah sudah jahit untuk belahan leher dia, okey, kita nak cantum bahu ni. Yang ni bahagian depan. Dan yang ni jangan duk usik lagi, biar pergi kat dia lagu tu. Biar pergi kat dia, dia duduk lagu tu, jangan duk pergi kalih ke apa ke. So ambil bahagian depan ni. Ambil bahagian belakang ni. So kita nak jahit dia nah. Ambil bahagian belakang, so kita letak bagi dia sama dekat apa ni, basi yang bahu ni. So setengah inci saja. So kita nak jahit dia. Okey, ni tinggal sat kita buat sebelah ni. Lepas jahit bau ni kita pergi jahit tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bagi kakak. Kalau kita ketak-ketak kan, kita ketak-ketak, takut-takut, was-was tu, bismillah bagi kakak, insya-Allah penyakit tu akan hilang. Ada orang cakap takut kan, sampai bila kita nak takut? Umur semakin meningkat tapi duk takut lagi nak jahit. Baca bismillah lagi banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Biar buat dulu, biar salah dulu, tak apa. Jangan langsung tak buat sebab takut salah, langsung tak buat. Tu lagilah. Lagi bermasalah. Okey. Sini sebelah ni pula. Siap. Yang ni kita pijit tepi. Sekejap lagi kita baru nak bubuh piping. Jangan bagi siap ke semua dulu, badan, tangan apa semua. Last kali nak bubuh piping, kembang habis leher luar ini. Okey, baik. So siap. Satu, perempuan kena tahu baju kurta ni leher dia mendatang. Baju kurta ni leher dia mendatang. So apa yang dikatakan mendatang tu, Sakwi tunjuk. Ni. Dia punya bau tu dia mai ke depan. Bau dia tu dia mai ke depan macam tu. So yang tu kita panggil bahu mendatang. Okey.